Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni apa cerita ni? Jamal Musiala masa FIFA World Cup tahun lepas injured sampai kaki terpusing masa clash dengan Donnarumma. Punca tu je 4 bulan out daripada bola sepak. Fast forward kurang setahun, baru je dalam 2 game straight pre-season ni tiba-tiba skor lawan Leipzig dan tiba-tiba pengsan. Dan game aku tengok pagi tadi live masa Bayern beat Heidenheim 4-2. Musiala main baru 8 minit. Untuk kali kedua straight selang 3 hari, Musiala collapse lagi sekali tengah padang. Bagi aku apa jadi pada Musiala ni, bila sekali jadi boleh terima lagi, tapi 2 kali straight collapse ni dalam 2 game straight, ini dah macam ke arah serius dah ni kan. Cuma itulah, untuk player dengan harga 100 million yang sebenar, world class quality, bukan typical injury prone punya player, baru 23 tahun berlaku kejadian macam gini, risau juga ni. Musiala main World Cup quality wise tak ada siapa boleh petikai, tapi bila body tak boleh go macam gini, better Bayern punya background staff find out lah Kang jadi lagi teruk kan, atau padang mana tahu kan in future, risau juga. Ya, bila cakap soal injury ni guys, siapa lagi ingat ex-Bayern player Dortmund yang last time turun untuk Dortmund bulan 5 baru ni? Niklas Süle. Süle yang 2 tahun lepas main dalam final UCL. Süle yang segala trofi dekat Jerman semua disapu. Süle UCL winner dengan Bayern. Adakah anda sedar bahawa Süle baru je retired pro football pada umur 30 tahun? Cerita pasal Süle ni, dalam kerjaya awal dia sebenarnya dah 2 kali ACL. Hadap ACL pun tetap terus main dengan Bayern, dengan Dortmund kan. Di level paling tertinggi. Leleh bila last season dia rasa badan dia makin kerap injured dan ada detect yang dia ada chance nak koyak ACL kali ketiga, guess what? Member sanggup tak nak menyusahkan Dortmund, tak nak menyusahkan diri sendiri, sanggup ketepikan duit dan status, member terus retire daripada pro football. Dan selepas 3 bulan berlalu kau tahu tak apa jadi dengan Süle sekarang ni? Bukan kena Süle, sekarang ni dia saja-saja suka-suka baru je join klub Liga Division 9 Jerman. Gila Süle ni player tanker belakang yang bagi aku, dia lagi petik ais daripada Upamecano tau, yang 100 kali ganda, lagi pelik dan berat daripada Piljon plus Maguire. Aku masih ingat lagi goal clearance dia lawan Mbappe 2 tahun lepas. Padahal member bukan ACL pun, tapi takut kena ACL punya pasal, member retire, terus pilih main Liga Amateur. Kau bayangkan, janji dia bahagia dengan hidup dia jadilah Dia macam Piljon juga dulu jadi makcik kantin pun habis bahagia dah. So layan je lah. Tapi kan dalam banyak kelab besar dunia, aku rasa Bayern adalah kelab yang paling selamba dia punya rahmah tu, dan tak suka fikir banyak. Ini bukan kelab yang beli muda jual balik, ataupun bukan kelab yang aneh-aneh. Cara uji kelab yang memang aku suka, tak banyak kenah Bayern. Yelah, tapi rare juga kan. Dah kalau company pun dia boleh lipat daripada relegated punya manager ke world best manager secepat itu. Ini kan player. Last season aku terkejut, nama macam Kingsley Coman, Leroy Sané, Thomas Muller, Eric Dyer, Mathys Tel gone daripada Bayern. Season ni trend let go player experience diteruskan lagi dengan Goretzka, dengan Rafa Guerreiro. Itu pun Palhinha on the way balik semula ke Premier League tu. Aku rasa mungkin jadi tu. Tapi aku rasa yelah pendekatan diorang simple tapi nice. Goretzka ciao, ambil Saibari. Rafa Guerreiro tamatkan kontrak, ganti dengan siapa? Brown. Mudah. Ismail Saibari, nama yang orang banyak sebut time World Cup, dan terus Bayern beli dengan harga 50 million. Saibari ni dia boleh main 3 position Dia boleh main center forward, dia boleh main CM, dan main position dia attacking midfield. Baru 25 tahun. Dia beli daripada PSV. Aku tengok Bayern sign Saibari masa World Cup memang tak fikir 2 kali Reality masa World Cup, siapalah Morocco tu tanpa Ismail Saibari. That's why nice way Bayern sign. Harga murah pula tu. Saibari debut lawan Leipzig 4 hari lepas, 10 minit masuk terus assist. Nampak dah tu kan positif dia. Tapi bila nak relate dengan Musiala punya insiden pengsan tu, Saibari orang pertama nampak tau, dan dia paling risau. Manakan tidak, Saibari pernah trauma tengok kawan baik dia Abdelhak Nouri kena cardiac arrest dekat Ajax, dan Saibari masuk Bayern dengan jersey 34 tu pun tribute pada Nouri. Sekali baru first time debut untuk Bayern, dah tengok teammate baru dia Musiala collapse depan mata pula dah. Mana tak trauma member. And then walaupun kedua-dua signing season ni nampak macam marahin kan, Saibari lagi seorang ni kan, tapi realitinya untuk aku personally mantap. Bayern sign seorang player yang nama memang US berhabis tapi main negara Germany, tapi dalam waktu yang sama Brazil berhabis, Nathaniel Brown, ataupun nickname dia Nene Brown. Tapi budak ni legit, kaki slick dia macam Neymar, tapi main posisi mana? Left back. Aji gila. Dia terus World Cup, dia juga ada skor dalam World Cup, baru 23 tahun, left back position. Nathaniel Brown daripada Frankfurt ni dia unlock dengan harga 50 million. Ini budak yang baru 2 season lepas satu tim sekali dengan siapa tau? Götze, Mamush, Ekitike dekat Frankfurt. Walaupun Brown
Brown ni left back, tapi attacking dia opportunist gila weh. Angkat corner pun padu. Assist minimum 5 ke 6 gol tiap-tiap season walaupun budak lagi. Engkau bayangkan dia main Bayern, apa jadi? Kalau kau tengok dia ni memang muka macam tak boleh score gol, tapi malangnya goal rate dia as a left back not bad weh. Dah 2 season straight. Dan semenjak join Bayern lepas World Cup ni, Brown dah score berapa tau? 2 kali masa pre-season. Bila tengok Bayern rela drop nama experience macam Rafa Guerreiro, nak mula season dengan Brown, Alphonso Davies as second option. Not bad weh. Walaupun nama dia Brown dah macam brown sugar, tapi kalau kau tengok balik partnership dia dulu dengan KTK kan, dengan Mamouche dekat belah kiri Frankfurt, baik gila tau. So ini fullback yang memang ada technicality tersendiri, yang faham nak connect dengan attacking players. So memang germs lah Bayern dapat ni. Brown ni ada slick dia juga. Aku suka tengok budak-budak yang ada personality gameplay tersendiri macam dia ni. Baik weh. Masalahnya macam malam tadi lah, dia score lawan Heidenheim, Brown ni score dia pada position mana? Right wing. Dah macam Olise lah. Tapi serius, kaki budak ni slick weh. Sebab tu nama dia Nene. Nene main left back, gila. Tapi guys, Bayern Munchen punya kekuatan ni, dia punya strength, dia punya OP ni last season, aku tengok dia memang legit power gila. History record shattering under company. Domestic double. Bayern set all time record goal score dalam Bundesliga dengan 122 gol. Goretzka dengan Rafa Guerreiro pun masing-masing score 5 gol. Best start of the season dalam sejarah European history. Average goal Bayern last season 3.59 gol per match tau. Bayern one of the killer dalam UCL. Satu dunia harap nak tengok Bayern lawan PSG dalam final UCL. Kane seorang rekod 61 gol tau, dan 36 daripada tu datang dalam Bundesliga. Aku dah tengok bola ni dah lama tau, tapi aku belum pernah expect ada trio yang macam gini. Trio ni aku panggil trio rahmah ni. Trio macam Kane, Olise, Luis Diaz, bekas Premier League ni boleh meroket macam gitu, jadi one of the great dalam sejarah. Itu aku cakap tu, kalaulah ridiculousness ni, benda ni mampu diteruskan lagi, aku rasa kita dah boleh panggil company tu se-elite company tau. Bayern terkenal dengan trio Lewa, Gnabry mula dulu pun tak boleh challenge. Waimar, trio Salah, Firmino, Mane pun masih lagi di bawah dia orang. Apa yang ditunjukkan trio Bayern sekarang ni? Daripada segi transfer, lagi-lagi attacking yang aku galat sikit Bayern ni, sebab dia orang tak confirm ambil Nico Jackson lah. Kenapa Bayern tak nak? Dah Chelsea tu nak jual dia overprice. Memang tak lah. Value Nico Jackson sebenar sekarang ni 40 million. Kau jual je lah 40 million pada Bayern kan? Dah settle. Ini Chelsea minta dekat 65 million tau. Aku ingat lagi dulu Bayern sign Datuk Pujangga pun free je. Ini Datuk 2.0 pun Bayern nak bayar mahal-mahal macam itu. Mana mau je Jok. End up sekarang ni Chelsea kena pening kepala dengan berapa striker? 6 orang striker. Welbeck lagi, Joao Pedro lagi, Delap lagi, Jackson lagi. Pening Padahal sistem korang guna satu striker je. Macam hare. Tapi bagi aku, kerisauan tu masih lagi legit. Sedangkan Bayern sekarang ni pure center forward orang yang tinggal. Kau tengoklah siapa? Memang Harry Kane seorang je. Last season ada juga Nico Jackson. Macam gini lah nampak sedih-sedih je tau Nico Jackson tu. Tapi sedar ke tidak, berapa total goal assist Nico Jackson selaku backup, selaku datuk last season? 14 goal contribution. Bermakna 14 kali ganda daripada Liam Delap buat dekat Chelsea last season. Seriously, bagi aku tim Bayern ni dia dah cukup OP gila dah. Tapi true backup Kane kena ada, natural right back top up lagi, lepas tu deep midfield player lagi seorang. Come on lah, Pavlovic, Kimmich memang dah A-lister dah. Tapi yang lain terlampau hijau sangat lagi ni. Tapi bila nak counter balik statement ni, senang Problem Bayern ni last season pun masing-masing ni hijau juga. Tapi yang hijau tu juga meroket satu season tak berhenti. Level lain mat, under syarikat company ni. Ini cerita betul. Overall kalau tengok pre-season ni, Bayern memang seterong berbenar. Payah nak dikalahkan. Tapi kita tunggu on the next season, on the new season. Lagi UCL narik ni. Jangan tiba-tiba MU jumpa Bayern sudah. Mampu Guys, mana-mana baru tengok for this video, make sure korang tekan butang subscribe button dekat tepi tu, like, share. I'll see you in the next video. Aku Bro Hans. Thanks for watching.